Okey, ni ada satu tip lah. Macam mana kita nak buka dia punya plastik Luxina ni dekat pada plastik tinted ni. Kalau kita buat guna kuku macam ni susah kan. Macam susah. Memang tak dapat lah. Jadi kat sini aku nak kongsi satu tips. Pertama, ambil selotip ni. Potong sikit. Tu kita tampal kat ujung ni. Tampal dekat ujung ni. Bagi dia lebih sikit. Ni. Kita ambil lagi satu. Kita tampal belah belakang macam ni. Dekat belakang dia. Dekat sudut tu lah. Yang ni, yang belakang ni jangan lebih. Yang depan ni boleh lebih sikit kat ujung dia. Lepas tu kita tarik. Nampak? Okey. Itu tips untuk hari ni.